Tadi berehat sebentar bersama KitKat. Berehat bersama KitKat. Ada lah saya nak turunkan batang. Weh, nak ayam gunting. Nak ayam gunting. Nak ayam gunting. Nak ayam gunting, nak ayam gunting. Gila ni. Korang ada okey ke tu? Saya tak boleh nak bawa kan? Okey dah. Pulak dah. Okey kan macam tu? Sekejap. Okay. Hi girls and guys. Tak nak apa weh? Aku nak yang gunting. Saya nak ayam gepuk. Mari kita bincangkan. Tadi saya nak makan ayam gepuk juga, tapi ayam gepuk tutup. Ayam gepuk ramai sangat. Jadinya tak sempat nak makan ayam gepuk. So ni ayam gunting. Dapat burger smash pun sedap. Okay, I rasa I tahu nak live kat mana. Sebabnya kat sini panas. Panas nak. Oh ya, kita dapat ikan paus weh. Kita dapat ikan paus weh. Ikan paus. Yeay. Rafi. Thank you korang sebab bagi ikan paus walaupun saya ada iya. Thank you Abang Hazim. Cakap meow. Meow. Thank you Abang Hazim bagi kita ikan paus untuk meow. Kucing nak ikan paus. Ya, kucing yang nak ikan paus. Sorry, panas. Panas hangat. Tengok rambut I pun dah terkelepet dah ni. Photo booth unlimited. Tinggi akak berapa? Tinggi akak 170. Tinggi saya 170. Dan apa tu? Apa tu? Tak faham lah. Tu bahasa Malaysia ke? Nampak pendek je. Hai, sorry sikit. Saya tinggi, okay? Saya 170 kalau korang tak percaya. Betul, saya 170. Meow.
siapa yang nak beli merch sahaja kita ada buka, tapi itu kena DM I lah, sebab currently kita punya link untuk malam ni sahaja. Untuk yang malam bapak kod siap. Weh Adam, aku dah bagi kau punya charger ke? Okay, dengar tak? Tak dengar? Okay. So, untuk jersey, ini jersey kita tak kisah tau lelaki perempuan nak pakai jersey warna apa. So, tapi specifically kita letak hijau lelaki and pink perempuan lah. Pink perempuan. Baju kita buat design macam ni. Ada kotak-kotak kat sini. Sebab ni kita buat design macam design kurta, and perempuan kita buat design kebaya. Design kebaya korang. Sorry lah, saya penat sikit. Kalau nak jersey, kalau nak merchandise sahaja, boleh DM saya bagi link dekat korang. Sebab currently link kita yang saya letak dekat bio tu adalah link untuk join fun run yang tak ada jersey. Berapa? RM35 sekali dengan medal. RM35 sekali dengan medal. Korang nak tengok medal juga ke? Nak tengok medal? Kalau nak tengok, saya nak 50 orang cakap nak. Dekat mana? Dekat UiTM Puncak Alam. Kita punya event 6 hari bulan 6 2026 pada Sabtu ni. Tak nak tak apa. Kalau nak boleh DM. Untuk siapa yang nak tengok medal, saya nak 50 orang cakap nak. Wina, tadi medal kat mana? Tadi medal kat mana? Bukan medal. Kau simpan medal ke? Tak ada? Bukan tadi kau dah simpan ke medal? Sekejap. Mana? Korang dengar suara saya ke korang dengar bunyi kipas? Ada fun run ke? Ya betul, ada fun run. Korang dengar suara I ke korang dengar bunyi kipas? Kalau tak, I pindah tempat. Dengar suara okey. Ni kita punya medal. Tada! Medal kita punya design is design ketupat. Korang tengok.
Medan kita pakai alloy tau. Kita pakai alloy. Kita engrave untuk korang. Finisher. Okay tak okay? So, siapa yang nak beli merchandise, I tak letak link dekat bio. So, korang kena DM I, cakap, hi, I nak beli merchandise. So, I akan bagi link yang berbeza dekat korang lah. Cuma sekarang ni kita tengah habiskan slot untuk 5km yang tak ada baju tapi dapat medal, dapat bib, dapat e-cert, dapat free food. Kalau nak join, ada link dekat saya punya bio. Tekan link tu. Link tu akan bawa korang pergi jom run. Turn on content disclosure. Boleh join. Sorry, saya tak boleh nak tunjuk sangat produk sebab dia tak bagi I jual luar TikTok. So kalau korang ada soalan, kita punya sekarang ni kita open sampai pukul 11.59 sahaja. Sekarang ni dia tengah buat production. Sekejap, I tunjuk kat korang production dekat belakang kita. Dekat depan kita. Tu dia. Diorang tengah sorting jersey untuk esok. Esok kita dah start RKC lah. Untuk siapa yang dah beli, thank you so much. Tu sebab saya tak pernah tengok siapa yang dah belilah. Siapa yang dah beli, thank you so much. So kita jumpa during the day, okay? Apa lagi? Tapi kat sini mana ada jual ayam gunting ah? Nak ayam gunting. Ayam gunting. Join weh, betul. Kita ada lucky draw. Lucky draw kita from LG ni dengan bulan bintang punya baju. Kalau korang tanya, rugi tak rugi? Maksud ni memang tak rugi sebab kita punya sponsor kita semua brand-brand besar wak. Sampai orang pun tanya I, macam mana I dapat. Apa I nak cakap sebenarnya? Apa yang nak disampaikan sebenarnya? Korang ada any question? Can esok? Letak dalam kereta aku. Sarah Ismail Adam. Weh, esok aku sampai Deka sebelum pukul 10 tau Adam. Sebelum pukul 10. Esok aku juga. Yelah. Sarah, Maira, Ismat, Alia. Pasal phone Android macam mana? Ismat ambil. Lagi? Type apa weh? Charger type. Okay, ngam. Tak ada plate. Tak ingin lah nak tengok stage kau. Sekejap penat. Nak ayam gunting. Ni memang betul-betul. Saya dah tak boleh nak tunjuk produk dah. Saya kena restrict dengan TikTok. Yang jual merchant ni, project juga. This is one of our FYP jugalah. Nak lawak, saya kena mengawal. Korang cepat tau, 11.59 malam ni pendaftaran kita tutup.
Kalau tutup, tak boleh buat apa. So kita dah 3 kali kita anjakkan pendaftaran kita. Sekarang tak boleh buat apa. Ayam gunting. Dekat atas casing aku. Ayam gunting. Sekejap Saya end jap. Bye.